haram di daerah Raut yang sekian lama menapak di sini melebihi 40 tahun yang kita maklum. Dan kita menyokong penuh apa yang telah dilaksanakan oleh penguasa, tak lupa juga kepada polis jaga Malaysia di Raut dan telah berjaya mengawal ke situasi dan keadaan yang begitu baik. Jadi pada pagi ini kita sebagai ini untuk buat cara ini sederhana. Ini sebagai langkah pertama dan seterusnya mungkin ada langkah-langkah seterusnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pengacara majlis dan saya hormati Timbalan Wadikin Ismail, Pentaini, Barisan, Pimpinan Indikin Ismail, dan tak lupa juga kita ucapkan terima kasih kepada Ketua Jagarau dan juga ahli-ahli Jagarau yang hadir pada hari ini. Saya Kapten Latih Dewi Komando selaku Wadikin PPNM yang dipaham. Tujuan kita kumpul hari ini bukanlah tujuan apa-apa, hanyalah sekadar untuk menzahirkan ataupun menjunjung kasih kepada Puan Duli Tuanku Sultan Pahang kerana telah mengambil tindakan tegas bersama dengan pencerobohan tanah di kawasan Raut ni lah. Jadi di seluruh dan juga di seluruh negeri Pahang. Saya selaku YDP mengucap syukur kepada Allah, itu juga kerjasama dengan kerajaan negeri dan kerjasama daripada penguasaan yang telah mengambil tindakan tegas. Dan kita lihat dalam tontonan TikTok, dalam video banyak pokok-pokok yang telah dikembang, kemudian tapi kita tak nak campur yang tu. Kita hanya menegaskan, kita hanya menokong dan juga mengucapkan terima kasih kepada kerajaan negeri yang begitu prihatin. Kalau kita nak ceritakan tentang Raut ini ini adalah kawasan operasi kita dulu dan kita tak sangka. Hari ini kita melihat dulu kita minta menyerobot daripada luar negara daripada komunal, tapi hari ini kita terpanggil balik. Kita dah jadi outside dah balik. Tapi tiba-tiba kita tengok tanah-tanah di Pahang diceroboh. Jadi kita terpanggil untuk hadir hari ini kerana menunjukkan kata orang tu kita punya fokusan pagi menunjuk kasih kepada Tuan Sultan Pahang kita kerana dengan tegas dia telah penyebagi dia telah memberi arahan supaya tindakan tegas dia ambil kepada seluruh kelompok. Dan juga saya dipahamkan juga bahawa ini kita tengok ada ucapan daripada Yang Amat Sultan Pahang, dia tidak akan bertolak ansur. Siapa juga yang telah meroboh tanah di Pahang akan ambil dengan tegas bermula daripada sampai sekarang. Walaupun kita tahu perubahan ini telah berlaku sekian lama, tetapi hari ini telah menjadi kenyataan. Di sinilah tempat kita bermula, masa kita bermula berdemonstrasi dulu mendesak supaya dia ambil tindakan kepada penceroboh-penceroboh. Dan hari ini jugalah hari terakhir kita mengatakan sokongan yang padu kepada Puan Duli yang Tuanku dan telah mengambil tindakan tegas kepada penceroboh-penceroboh tersebut. Tolak! 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 Dan juga kita mengikut dalam jadi kumpul gerak. Ada sokongan yang kita belah waktu kepada kerajaan negeri. Tiga kali kita bergerak. Kumpul! Belah! Kumpul! Belah! Kumpul! Belah! Terima kasih. Ini saja ucapan saya pada hari ini. Inilah saja kata orang tu jumpa kita yang singkat. Hanya semata-mata sekali lagi saya nak menyatakan di sini. Kami tidak berbelah lagi dengan Puan Duli Tuanku dan berterima kasih kepada banyak pihak yang tindakan Tuanku. Ya, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih juga saya kepada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Timbalan dan juga selaku Setiausaha Agung Satuan Bukan Polis Malaysia, kami hadir untuk menyokong veteran dalam titah Puan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Pahang, di mana kita menyokong untuk penghapusan pencerobohan di kawasan tanah di mana lama berlaku di kawasan Raut. Jadi itulah di antara sebab saya dijemput di atas Setiausaha Agung Setiausaha Agung. Kerana ini kita melihat bahawa titah Puan Duli Tuanku Sultan Pahang, di mana saya adalah rakyat negeri Pahang, amat menyokong titah ini. Dan kali ini adalah di
di bawah kepimpinan Yang di-Pertua Persatuan Veteran Tentera. Tak jumpakan dia lah. Saya ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daulat tuanku. Daulat tuanku. Daulat tuanku. Daulat tuanku. Pengantin Bimawan Nur selaku YDP PBID Negeri Pahang, saya menyarankan supaya tindakan tegas diambil kepada penjuru Selangor dan juga kepada member of parliament itu pun turut terlibat kerana menyokong kepada penjuru Selangor. Dia telah menyalahi undang-undang negara dan dia sepatutnya tahu bersabit dengan penyerobohan tanah ini adalah satu kesalahan yang besar lah bagi kerajaan negeri. Itu saja saya nak beritahu, dan kami sepenuhnya dengan sepenuh hati menjunjung kasih ke bawah Duli Sultan Pahang, menyokong apa juga tindakan Sultan terhadap penyeroboh-penyeroboh tersebut. Terima kasih. Daulat tangku. Daulat tangku. Daulat tangku.